Bekas pemain hoki kebangsaan Ismail Abu akan terus beraksi di pentas Liga Hoki Malaysia TNB 2026 selagi khidmatnya diperlukan. Pada usia menjangkau 42 tahun, kelibat penyerang lincah itu dapat dilihat bersama membantu pasukan Young Elephants Pahang di bawah kendalian jurulatih Mod Sufian Mohamad yang juga rakannya bersama pasukan Tok Gajah suatu ketika dahulu. Sebelum ini, saya meletakkan detik pada usia 40 tahun untuk bersara dalam kancah sukan hoki, namun saya tidak mampu menunaikannya disebabkan faktor terlalu mencintai sukan berkenaan yang begitu sebati dengan diri ini. Musim ini saya sepatutnya tidak bermain disebabkan kecederaan lama pada kedua belah lutut yang kembali berulang. Namun kerana minat yang mendalam, saya tetap harungi cabaran dalam keadaan kesakitan, katanya di sini Kelmarin. Beliau yang kini bertugas dengan Majlis Perbandaran Temerloh berkata, untuk meneruskan kerjaya dia kini bersama pasukan Young Elephants Pahang memburu kejayaan di pentas Liga Hoki Malaysia MHL TNB. Ismail berkata beliau mewakili pasukan Pahang hampir semua peringkat kejohanan kebangsaan sejak berumur 11 tahun hingga kini. Bagaimanapun di pentas MHL sebelum ini, dia pernah bermain dengan Terengganu, Sing Sabah Hockey Club, Maybank dan Kedah Nurin Safi HT. Manakala pada 2018 beliau beraksi di Hong Kong. Katanya di pentas antarabangsa dia bersama pasukan negara selama 14 tahun dengan 312 cap antaranya beraksi pada kejohanan hoki Piala Dunia 2014, Sukan Commonwealth 2006, Sukan Asia Busan 2002, Piala Asia, Piala Sultan Azlan Shah dan Champion Challenge. Mengenai penampilan bersama Young Elephants Pahang musim ini, Ismail berkata dia tidak pernah merasa rendah diri bermain dengan barisan pemain muda yang akan mewakili Tok Gajah pada Sukan Malaysia Selangor Ogos depan. Mereka memiliki kemahiran dan semangat juang yang tinggi walaupun cetek pengalaman.